Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nur Ashikin binti Kamarudin. Saya dari Wakil Kumpulan 5 akan membentangkan hasil aktiviti bertajuk Diagnosis dan Solusi Literasi berdasarkan situasi 1 iaitu kes Ali. Untuk maklumat semua, literasi merujuk kepada keupayaan seseorang untuk membaca, memahami dan menggunakan maklumat dengan berkesan dalam kehidupan seharian. Kemahiran ini sangat penting dalam proses pembelajaran. Namun begitu, terdapat murid yang menghadapi halangan dalam literasi seperti yang berlaku dalam kes Ali. Berdasarkan situasi yang diberikan, kami mendapati bahawa Ali menghadapi halangan literasi dalam kemahiran membaca. Ali kurang berminat untuk membaca dan lebih cenderung untuk mengikut rakan-rakannya yang gemar bermain permainan video. Keadaan ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku Ali terhadap pembelajaran. Halangan pertama ialah faktor rakan sebaya. Rakan-rakan Ali lebih gemar meluangkan masa dengan bermain permainan video berbanding membaca atau menghadiri kelas tambahan. Mereka juga sering mengajak Ali untuk ponteng kelas tambahan. Dalam situasi ini, Ali mudah terpengaruh kerana ingin diterima dalam kumpulan tersebut. Sikap ingin menyesuaikan diri dengan rakan sebaya menyebabkan Ali mengabaikan kepentingan membaca. Hal ini menunjukkan bahawa pengaruh rakan sebaya memainkan peranan yang besar dalam membentuk sikap dan minat seseorang murid. Selain itu, halangan kedua ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran Ali tidak menyokong budaya membaca dan pembelajaran. Budaya ponteng kelas tambahan yang berlaku dalam kalangan rakan-rakannya telah menjadi satu kebiasaan. Hal ini menyebabkan Ali tidak merasakan bahawa ponteng kelas adalah satu kesalahan. Tambahan pula, apabila tiada dorongan yang positif daripada persekitaran, minat Ali terhadap membaca semakin merosot. Persekitaran yang tidak kondusif ini menjadi penhalang utama kepada perkembangan literasi Ali. Selain itu, kami mengklasifikasikan halangan yang dihadapi oleh Ali kepada dua kategori utama, iaitu faktor rakan sebaya dan faktor persekitaran. Kedua-dua faktor ini saling berkait dan memberi kesan negatif terhadap perkembangan kemahiran membaca Ali. Kesan daripada halangan ini ialah Ali semakin kurang terdedah kepada bahan bacaan seperti buku teks, buku cerita dan bahan ilmiah lain. Akibatnya, kemahiran membaca Ali tidak berkembang dengan baik bila juga mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran di dalam kelas kerana kebanyakan mata pelajaran memerlukan kemahiran membaca. Jika keadaan ini berterusan, prestasi akademik Ali akan merosot dan beliau berisiko untuk ketinggalan berbanding rakan-rakan lain. Bagi mengatasi masalah ini, kami mencadangkan beberapa intervensi yang praktikal dan sesuai dalam konteks sekolah. Cadangan pertama ialah gamifikasi literasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan elemen permainan dalam aktiviti pembelajaran. Contohnya, guru boleh mengadakan kuis membaca, pertandingan membaca atau sistem ganjaran berdasarkan pencapaian murid. Melalui cara ini, aktiviti membaca akan menjadi lebih menyeronokkan dan tidak membosankan. Hal ini sangat sesuai untuk Ali kerana minatnya terhadap permainan boleh dialihkan kepada aktiviti pembelajaran yang lebih bermanfaat. Cadangan kedua ialah program mentor-mentee. Dalam program ini, Ali boleh dipasangkan dengan rakan yang mempunyai minat membaca yang tinggi. Rakan tersebut boleh membimbing Ali secara berterusan dan memberi sokongan moral. Melalui hubungan ini, Ali akan lebih terdorong untuk membaca dan belajar. Selain itu, program ini juga dapat membantu Ali menjauhi pengaruh rakan sebaya yang negatif. Cadangan ketiga ialah ganjaran dan motivasi. Pihak sekolah boleh memberi penghargaan kepada murid yang menunjukkan peningkatan dalam amalan membaca. Contohnya, pemberian CJ, hadiah atau pujian. Ganjaran ini dapat meningkatkan motivasi dalaman dan luaran murid.
Dalam kes Ali, penghargaan sebegini boleh menjadi dorongan untuk beliau berubah dan lebih berusaha dalam pembelajaran. Selain itu, sokongan daripada guru dan ibu bapa juga sangatlah penting. Guru perlu sentiasa memberi bimbingan dan memantau perkembangan murid. Manakala, ibu bapa perlu memastikan anak mereka berada dalam persekitaran yang positif di rumah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga dapat membantu mengatasi masalah literasi dengan lebih berkesan. Kesimpulannya, masalah literasi yang dihadapi oleh Ali berpunca daripada pengaruh rakan sebaya dan persekitaran yang tidak menyokong pembelajaran. Walau bagaimanapun, masalah ini boleh diatasi melalui intervensi yang sesuai seperti gamifikasi, program mentor-menti dan juga sistem ganjaran. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan murid seperti Ali dapat meningkatkan kemahiran membaca dan mencapai kejayaan dalam akademik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.